Alright, so hari ni adalah hari last aku dekat Hat Nyai. And aku tengah kemas-kemas. Okay, sekarang ni dalam pukul 8. Okay, and untuk apa, kita orang akan check out awal lah. Okay, sebab kita orang akan pergi ke alamak, aku geram betul. Aku selalu tak ingat. Okay, nama tempat dia tu. Okay, yang pasti tempat tu kita orang akan sewa baju tradisional Thailand. So kita orang akan bergambar dekat situ. Okay, and ya, aku memang excited lah. Okay, sebab first time aku try baju tradisional diorang. Ya, kita tengok lah. Tapi sebelum tu kita orang pergi breakfast dulu lah, okay? Baru pergi ke sana lah. And ya, korang nantikan lah, okay? Keep watching, okay? So yeah, let's go. Oh, goodbye. I'm gonna miss this house. Dia nak balik dah weh. Kejap je aku rasa. Don't go out tonight, I don't have the luck. It's over 1,500 miles, and that's enough space for me. Was it really us? It doesn't seem to be. One arm on my chest and my head overseas. In a river I would wade where the weeds gave way. There was no current in my memory. But now that river is wild. It took young Emmeline. Tonight, that's where I'm going, with nobody watching me. Okay, kita dah sampai dekat ni. Kita nak breakfast sekejap. Nama dia. Betul dah. Dua.
lah. Ni salted egg. Dumpling kan? Ni salted egg. Tak. Oh, salted egg tu. Makan Tapi ni goreng. Ini goreng. Ini tek lah. Right, so kita dah settle makan. Overall boleh lah, sedap. Boleh. Sedap makan. Okay, so kita dah sampai. Kita nak tukar baju dulu. Tak ramai orang lah, Alisha. Tak ada orang pun. Memang nice lah. Sunyi tu. Tak ada orang. So, kita tukar baju dulu. Fotografer. Offer Nani. Make up. Ini aja. Okey. Ini Ini tambah ini ini. 50 baht. Okey. Cakap. Dah jadi buat Cepat tukar. Okay, so kita orang dah settle pakai baju. So aku match dengan dia. So kita orang pergi ke temple dia. Cantik gila tu. Kita ambil gambar kat situ. Wow.
Wah, besar gila tu. Ha, kamu cakap. Ha. Boleh tak? Pun jang. Bawah ni. Ni tu itu. Apa itu? Buat apa Dik? Ha Dik, buat apa tu? Tengok sini. Tengok sini. Right, so lama juga lah kita orang duduk sini. Aku pun berpeluh ni. So kita orang nak balik lah. Dah lama dah. Ni pun dah hujan intik-intik dah. So lagi. Kita lompat gitu je. Mana dia ada? Ni macam padang besar yang dia Oh. macam ada jajan-jajan. Oh. Gaji bakar. Berapa kilo? Setengah. Setengah 170 baht sayang. Rasa dulu. Ini bakar, sedap bau wangi lah. Sama je lah bakar dengan Tak sama kakak. Yang ni roasted over. Yang ni biji premium, yang ni super premium, yang ni biji premium. Jadi nak lemak manis lah yang ni. Ini berapa? Setengah. Yang ni setengah kilo 190 baht. Ya. Kalau yang ni setengah kilo 170 baht. Ini sama dengan ni eh? Ya, sama kan. Ini biji premium, kena rangu. Yang ni lemak manis. Lemak lagi, lembut lagi dah ni. Ya. Yang lain lagi kakak? Kita cerita dah kakak.
Rasa dulu. Ya, jadi lemak madu kakak. Ini berapa? Jadi 194. Boleh macam ni. Apa lagi? Tidak. Ada. Semula datang pula nak kena Wani Shop. Okey, selesai. Kasih dia. Kasih ni kakak. Seavers. Okay, so kita pergi kat restoran Seavers. Ini. Dia cantik gila dia tempat dia. Ni cantik gila. Dengan tiket dia ada entrance fee. Oh, dia macam taman. Dalam ni dia macam taman. Dia balik dia sebenarnya dia film dia macam taman ke restoran tu nanti. Dia kalau ikutnya Seavers ni dia ada lah dia. Restoran, Taman, dia ada tempat OTD, lepas tu dia ada kedai-kedai apa? Souvenir. Semua ada semua. Oh. Oh, dekat sini dia ada kafe, dia ada restoran, lepas tu nak ambil gambar OTD tu boleh lah. So kedai souvenirs pun ada. Ni souvenirs. Goyang tu. Wih, goyang. Ini restoran tu. Okay, aku nak pergi toilet sekejap. Kita review toilet dia macam mana. Aku tengok macam cantik toilet dia. that? Koala? Nasi. Berpeluh. Untuk buat apa dia tak Ih, tengok tu. Apa tu? Apa tu? tahu?
Apa tu? Kambing. Ada kambing. Kura pun ada. Wah. Nak comel gila. Ya, dia mini. Tengok bawah Tengok. Kambing mini. Grey. Carrot. Adik, saya pergi masak ni je. Kakak, cepat kakak. Restoran dia. Jom masuk yang ni jap. Masuk yang ni jap. Potato. Ui, lembiknya. Squishy. Yang adik punya mana? Yang semalam tu? Adik. Dah nak ambil. Sekejap. Cash only. Kita nak balik, nak gerak dah. Tai juga. Tai dia. Ya. Apa? Ni sama kat ni. Sama sebenarnya. Tu berapa sama? Dan ni sama? 100. Lain. Oh, itu 55. Only 100. Okay, terima kasih. Let's go. Jom. Ah, panas ni. Berjeruk. Berkicau. Lihat. Ini yang paling besar ke? Lepas tu atas sikit kan? Cuba. Sikit je. Ikan eh. Kena tambah batu. Tak, manis. Manis sedap lah. First time try air teh susu. Alright, so sekarang ni kita orang ada dekat Patani. Ni adalah last lah, okay. Lepas kita orang makan kat sini, kita orang nak dinner kat sini. Kita orang makan dekat ni apa, Croix Madame. Jom kita masuk dalam. Cantik tu tempat dia, cantik gila. Ni tempat dia, Lennox. So nama dia kat sini, nampak tak? Croix Madame, open daily. Ni dekat Patani So view dia sea view. Cantik tu, memang cantik tempat makan dia. Right, so ni view dia. Ni korang nak makan dekat bawah ni boleh, atas ni boleh. Sana pantai. Sana laut. Memang cantik. So kita orang duduk sana.
room, madam. Oh, tempat dia memang cantik kan, cantik gila. Nak OTD pun, OTD kat sini pun boleh. Tenang weh. Tenang gila. Okay, so kita orang dah settle makan and perjalanan kita orang dalam 2 jam lagi nak sampai border. Kita border Rantau Panjang lah Golok. Border Golok. Dalam Sungai Golok. dalam 2 jam lagi. So jauh lagi lah. Sampai dalam pukul 9.30 macam tu. So, ya. Jom balik. Jom balik.